Apa ni? Tak boleh jalan kalau kan. Tak boleh jalan? Okey. Urat. Saya bayar dulu. Makcik jatuh je? Tak ada. Angkat berat-berat. Ya, kerja. Kerja angkat berat-berat yang. Tak, agak rumah tak letak kat baju perempuan ni. Mula sabar dulu. Baring sana. Nak jalan pun susah ni. Apa? Okey, baring dulu. Baring. Baik yang sini. Okey, kepala sini. Tengok daripada awal step dia, daripada naik kaki sampai dia tegak, tengok macam mana keadaannya. Okey. Sakit tu. Okey. Naik kaki. Inilah perbezaan dia. Tengok dia naik kaki, tengok. 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 Ini. Tengok naik kaki dia mana tu. Tengok orang ni. Apa mak? Senyum bahagia ke? Sakit, menahan sakit. Dah sampai kat atas taraf, jangan risau, bahagia insya-Allah. Okey, kaki sebelah kiri dia agak naik tinggi sikit. Kaki sebelah kiri naik tinggi. Kiri. Dia tak tahu mana kiri mana kanan. Ibu angkat tinggi sikit, pedal dulu bagus. Dah ada. Angkat kaki sebelah kiri di atas. Tak boleh angkat kaki. Boleh. Tak boleh. Tak boleh angkat. Tak boleh. Sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Abang nampak tapi tak nampak postur tubuh. Tengok. Baby nampak. Tak tolong. Slow. Okay, insyaAllah kita nak pakai tongkat ke apa? Jangan, nak tongkat. Pegang sini. Nanti video ini sebagai bukti. Balik rumah nanti kalau kau angkat berat lagi, kau sakit macam ni lah nanti. Tutup bilik mudah. Senyum dah ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah puan. Sekarang boleh angkat kaki sebelah kanan kiri. Angkat kiri, tengok. Tengok, angkat kaki kanan, tengok sebelah. Okey, sekarang cuba bangun puan. Bangun. Tak macam tadi, ya Allah, betul-betul. Macam mana puan? Macam mana? Alhamdulillah. Cukup kan? Alhamdulillah betul sudah. Boleh. Tadi datang sini saya tak boleh jalan pun susah. Tapi alhamdulillah sekarang saya boleh sudah. Tarawihnya macam mana? Tarawihnya? Dia tak. Akak Kristen? Ya. Oh, Kristen. Jadi akak ni ikut agama Kristen. Baik, Alhamdulillah. Tak apa, kat Kristen pun sama kan? Ya, kita semua minta dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan yang satu. Bila tuan-tuan tu meningkatkan kualiti keimanan, meningkatkan kualiti kesabaran, di situlah Allah akan bagi kita jalan keluar. Saya nak nangis ya Tuhan. Silakan. Saya pernah nangis dah, banyak kali nangis dah. 7 tahun saya buat rawatan ni memang saya menangis semua. Sebab tadi dia masa nak naik kereta pun dia tak boleh. Sekarang Lambat, bismillah. Mana nak cari macam tu tak? Tengok ni seram tau. Dah buat semua dah. Nanti cut baik video ni Alhamdulillah, fresh. Baik, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Kalau salam dulu. Okey, terima kasih. Bawa sana. Ni isi Alhamdulillah. Puan dulu kat sini. Duduk dulu.